Melaka? Oh Melaka? Melaka Hawau. Melaka kat mana? Ha? Orang Yasin. Kita orang Bawang Yasin. Barai tetap barai. Pacak dia lagi teruk. Ni round ni. Total kita berjalan saja 4 jam 10 minit. Oh nampak tu. Ni J. Besar. Tapi pokok ni dah mati, cuma ada pokok menumpang atas. Oh, kat sini Gunung Layan ada lah. Yang dah sampai? Sempat temu ramai orang belakang. Pacak guys. Besar ni, besar. Panjang. Tapi dia tak bergulung kan? Saya tumpang lalu. Sila. Tahniah. Tahniah. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. Hiking tawar segalanya, camping damai di jiwa. Outdoor awak bermakna, eksplorasi gelap dunia. We are WJ. Dua jiwa. Okey, kami baru saja sampai di pejabat hutan di pintu masuk Taman Negeri Kenaboy ni. Kami masih lagi menunggu guide kita orang, masih belum sampai lagi. Sekarang ni pukul 4.22. Kita janji dengan dia pukul 4.30. Grup-grup yang lain pun ada ni. Mungkin dengan guide yang lain lah. Dan masih lagi mengenakan pakaian yang sama, membuat kali kedua. Windbreaker kat Irau. Guide dah ada, nanti kita akan sambung semula macam mana perjalanan kita pagi ni ke Gunung Besar Hantu. Alah, longgar lah. Apa yang longgar? Tak ada. GPS, let's go. Up. Ish. 4.50. Okey, kita orang baru saja mulakan perjalanan ke Gunung Besar Hantu ni. Depan tu kalau korang boleh nampak, tu guide kita orang, Abang Mali, betul? Abang Mali. Pukul 4.50 kita mula. Pagi ni pun agak ramai juga grup-grup yang lain. Tapi grup kita orang cuma kami bertiga dan juga seorang guide. 4 orang in total. Encik Wan, J. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agi kisah. Ojek guys, ojek.
18 minit yang pertama sedang menghabiskan laluan jalan tar yang betul-betul pacak ni. Ni persimpangan kanan ke Gunung Besar Hantu. Yang ini kalau kita nak ke Latar Kijang. Hari ni guide kita dia kurang semangat sikit dia cakap. Pasal tak ada awet ikut. Ada markah. Tak ada markah. Kan aku cakap kau nak berhenti bagi tahu. Dia orang pun tak cakap. Bodoh jauh mat. Pukul 5.27 minit pagi. Kita baru sampai di kilometer yang kedua. Masih lagi memacak ke atas. Berapa jauh lagi ni bang? Pacak ni. Sampai nak tunggu diskaun ni. 5 km pacak. Ada 3 lagi brother. Okey Cik Wan. Cik Wan dah tak bunyi lah. Mungkin tersirat di fikiran idea. Dia macam kalau boleh berbaring macam ni. 55 minit 3 km. Sekarang pukul 5.47. So 5 minit lagi 1 jam. G pun dah tanggal windbreaker. Encik Awan pun windbreaker dah duduk dekat buntut dah. Semua dah tak pakai. Dengan aku sekali tak pakai. 3 km yang pertama selesai. Jom. Di sepanjang jalan ni kita orang dengar bunyi sungai. Arus air sungai. Tengok track dia kalau korang nampak. Licin tali tepi. Jenuh nak balik ni. Titik. Satu pasang pelan bawah. Itu bukan titian sirat titian sirat kat Kelantan je. Okey, korang boleh nampak dia punya laluan dia berlumpur. Mungkin sehari atau 2 hari lepas hujan, laluan dia memang lecak macam ni lah. Oh, kasut. Okey.
Boleh nampak asap mulut saya. Kat sini ada satu pondok. Okey. Okey. Oh, kau janji dengan guide ya, baju sama color. Last takat. Kita orang punya pace 1 jam suku. Ni Sungai Kering. Sungai Kering. Camp Sungai Kering. Nak solat dulu, nak buang ni juga. Oh, ramai kat sini. Sarapan minum. Pukul 7 baru jalan lah. Pukul 7 baru jalan. Pukul 6.20. Ada 40 minit lah rehat. Camp Sungai Kering. Nampak dah ramai ni kalau apa boleh lepak tu. Tapi ground tak bawa lah. Oh. Sikit dekat beranda tu lepak jam 3 tu. Oh, boleh. Ada ni buat kucing. Ini first time lah. Biasa tak adalah biasa pun. Kiranya Yang pernah naik. yang pernah naik macam Gunung Datuk macam tu lah. Paling tinggi pun Gunung Datuk lah. Oh. Jadi yang ni paling tinggi lah kalau naik yang ni. Ni naik pun sebab nanti kan nak kena ada apa ni, BMP kan. Oh. So naik 15 sebagai BMP. Ya Allah, peningnya. Peningnya ya Allah. Peningnya. Okey, kita sambung semula perjalanan kita. Sekarang ni kita ada dekat Camp Sungai Kering. Ni gambaran dekat Camp Sungai Kering. Pukul 6.51. Okey, kalau korang nak tahu dekat Camp Sungai Kering tadi tu, biasanya diorang akan berhenti untuk nak solat dan juga sambung perjalanan ke puncak lah. Jadi dekat situ tadi memang agak ramai. Sekarang ni kita sambung semula perjalanan kita untuk ke puncak Gunung Besar Hantu. Okey, 5 km yang pertama kita melintasi kilometer yang kelima. Irau ni juga. Irau tanah dia gelap sikit. Habis ni kau sudah Akan cross sungai. Pakai tali tak? Okey, kita kena melintas satu sungai ni.
Kalau boleh tak nak basahkan kasut. Guys, kita dah tembus ke Gotong Jaya je. Okay, sekarang ni pukul 7.17 pagi. Keadaan trek masih lagi penuh lumpur macam ni dan kita sampai ke kilometer yang ke-6. Okey. Kalau tolak masa daripada kita rehat di kem Sungai Kering tadi, ngam-ngam 2 jam sekarang ni. 2 jam, dah tolak 35 minit. So 2 jam tu adalah waktu kita berjalan daripada bawah tadi sampailah ke kilometer yang ke-6 ni. 2 jam. Okey. So average lebih kurang 1 jam kita punya pace boleh pergi 3 km per hour. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agih kisah dan makna. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agih kisah dan makna. Hiking tawan segalanya, camping damai di jiwa. Outdoor rawat bermakna, eksplorasi gelap dunia. We are WJ. Lambai sikit kak. Tak boleh lambai dah. Ni semua tim daripada mana? Melaka. Oh Melaka? Melaka Hawau. Melaka kat mana? Ha? Orang Yasin. Kita orang Bawang Jasin. Orang Yasin juga. Air Merbau. Air Merbau. Ha, dia. Dia air baruk, dia air baruk. Ini Selandau. Kita orang Selandau. Orang tahu ni. Aku pun Melaka, tabur ni. Okey, sekarang kita dah bergerak hampir 2 jam setengah. Anggaran nak sampai ke Camp Orchid plus minus 1 jam lagi. Dan daripada Camp Orchid tu nak ke puncak lebih kurang 1 jam setengah. Tu anggaran daripada guide lah. InsyaAllah lebih kurang 2 jam setengah lagi baki perjalanan kita untuk sampai ke puncak. We are WJ, lensa kembara dari gelap
di kaki bukit, hingga tawa di puncak gunung rakam hidup dan suara. Okay, kita melepasi kilometer ke-7. 7 kilometer trek kita. Yang ni kira diskaun jugalah ni. Dia agak landai. Buka apa ni? Ni, cantiknya. Kena hati-hati sikit lah. Dia melalui denai yang bertebing macam ni. Dia punya balancing dah lari. Daripada mana kak? Daripada mana? Nilai. Ini nilai. Biasa hiking Boleh. Boleh lah. Ini gunung bukan level baru-baru lagi dah. Ni first time lah. Oh. Sama lah kita. Oh ya ke? Ya, sini lah first time. Oh, kat sini. Gunung lain ada lah. Yang dah sampai? Sempat temu ramai orang belakang. Yang dah sampai kak? Ha? Gunung yang dah sampai? Ini sampai. Minggu pertama. Oh ya ke? Oh, sini lapang sikit ada view. Cepat sikit boleh tak? Naik sendiri kan? Tu, depan tu kita punya guide. Oh ni. Kita belanja sikit. Jap. Pacat. Ada pacat. Apa tak pacat? Pacat. Saya tumpang lalu. Sila. Tanya. Tahniah. Dia nampak orang kata tak ada kabut. Dia tak pernah ada orang kata. Oh ya ke? Dia cuma ada opon ni. Bau busuk. Bau busuk. Ni kalau terancam takut dia. Ini nakkan bau. Korang tengok ni. Ini ulat gonggok. Dah lama kita orang tak jumpa ni waktu hiking. Warna hitam. Hitam. Kalau dekat Gunung Berembun dengan Telapak Buruk ni, dia punya jemaah dia banyak. Macam Maggi dah. Macam mi. Dia ni keluar cecair tau. Besar. Dia kira bila dia terancam dia keluar bang. Besar ni. Besar. Panjang. Tapi dia tak bergulung kan? Kalau dia terancam dia gulung. Dia besar, dia nak gulung dah penat dia dah. Kecil-kecil dia gulung. Guide aku ni pun boleh tahan juga. Besar. Okey, tempoh trekking 2 jam 51 minit. Kita sampai di kilometer ke-8. Masih lagi on the way ke Camp Orchid. Sekejap dia pacak, sekejap dia diskaun. Cuaca redup hari ni. Okey. Tak okey ke? Kena okey. Kena okey juga. Aduh. Tahu. Ya kot.
Ramai siap. Guide kita kat ujung sana. Ramai. Tapi dia baik. Bagaimana tak? Dia pasang. Ni Camp Orchid. Okey. So ini Camp Orchid guys. Satu Camp Orchid ni pasang. Lensa kembara dari gelap di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung, rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. Hiking tawar segalanya, camping damai di jiwa, outdoor rawat bermakna, eksplorasi gelap dunia. We are WJ. Okey, kita sambung semula perjalanan kami ke puncak daripada Camp Orchid menuju ke puncak Gunung Besar Hantu. 8:24 pagi. Ramai tadi dekat Camp Orchid tu. Tu antara checkpoint untuk rehat jugalah. Kawasan yang ada landai dan lapang. So tadi korang pun dapat tengok kenapa tempat tu dipanggil Camp Orchid. Ada pokok orchid kat situ. Cuma yang tadi yang kita dapat tengok cuma ada satu je bunga orchid yang mengeluarkan bunganya. Jadi dapatlah tunjuk dengan korang kenapa tempat tu dipanggil Camp Orchid. Kita tinggalkan kumpulan yang agak besar tadi dekat bawah. Kita naik. Sebab kalau nanti dekat atas terlampau ramai, kita agak payah juga untuk kita nak shoot gambar dan sebagainya. Jadi satu lagi yang budak ni turun tadi. Tapi jauh. Kalau korang yang datang tanpa bawa bekal air yang banyak, so sini last water point dah ni. Ni guide kita tengah ambil air, top up air. Top sejuk air. Sejuk. Pokok apa ni bang? Mati, hidup? Mati dah? Hidup? Pokok ni dah mati lah. Ada tumpang. Besar. Ji, cuba duduk sebelah tu, tengah tu. Tengok gambaran besar dia. Nampak tu. Ni Ji. Besar. So, pokok ni dah mati, cuma ada pokok menumpang atas. Nak juga. Masuk gambar. Ni trek selepas Camp Orchid, dia kasih pacak. Pacak guys. We are WJ. Lensa kembara dari gelap di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung, rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. So ni antara bahagian yang pacak juga. Trek daripada Camp Orchid nak ke puncak menuju ke kilometer yang ke-9. Okey. Memang naik. Hampir 90 darjah. Macam tu naik. We are WJ.
Lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung, rakam hidup dan suara. Aku rasa daripada kilometer 8 tadi sampailah sekarang ni, all the way Pacak sampai atas. Kita nak sampai ke Sempang Wai lebih kurang dalam 15 minit lagi. Ini betul-betul Pacak. Mana tu? Member dua orang ni kaki dah short sikit. Okey ya? Okey. Okey. Yelah engkau okey. Bateri dah lemah. Bateri lemah. Mana lagi Pacak? Gunung Bunga Buah ke GBH? GBH lagi Pacak. JBB pun tak macam ni. Tu lagi ke atas. Let's go. Tengah habiskan juga. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki. Sampai kat level ni kita dah nampak berkabus. Keliling dah mula sejuk. Sekarang pukul 9.27. Perjalanan kita dah ambil masa 4 jam 10 minit. Dah siap tolak yang lebih kurang 40 minit dekat Sungai Kering tadi. Total kita berjalan saja 4 jam 10 minit. Sikit lagi. Sempang Wai. Lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung, rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. Kita sampai ke Sempang Wai, kilometer yang ke-9. Merokok membahayakan kesihatan. Puncak GBH sana. Kawasan ni dia dah ada mosi sikit lah. Angkut kat pintu kan. Lepaskan. Aku kata lepaskan. Ni kau dapat vibe Irau. Ni lumpur Irau. Oh lawa cantik. Pokok ni cantik. Angin pun dah sejuk. Tadi tak ada angin. Dan dia punya pokok pun dah ada mosi macam ni. Korang boleh nampak mosi kan. Cantik. Atas ni dah sejuk. Sudah sedap jalan. Sangkut ni.
Tak nyawa. Air kat kiri kanan. Oh. Mantap. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agih kisah dan makna. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelap di kaki bukit hingga tahu. Sekarang ni pukul 10.02 pagi. Kalau ikutkan total perjalanan kita dah lebih kurang 5 jam macam tu. Cik Awan kaki kanan dah short circuit. Turun ke bawah sana. Tu. Lepas tu naik lagi ke sana. Belum ada tanda-tanda lagi. Je okey je? Kaki dua-dua okey? Lenguh. Jauh lagi kak? Kalau naik ni 25 minit dah. 25 minit lagi. Akak tu bagi masa 25 minit. Okay. Kita tak tahulah berapa lama kita akan sampai lagi. Target lebih kurang dalam sekarang pukul 10, dalam 10.30 kot sampai kot. 10.30. Turun sana, selekoh ke sana. Berapa minit lagi bang? 15. Kurang 10 daripada akak tu. Ni geng laju ni. 15 kalau turun. Oh, naik sampai atas ni. Korang tengok ni. Cantik ke? Lalu bawah. Semua mosi. Cantik. Aduh. Kita dah menghampiri puncak, aku rasa. Kepada yang mungkin tak tahu, yang mana sebenarnya Gunung Besar Hantu ni kita naik daripada Mukim Kenaboy di Negeri Sembilan, dan puncak Gunung Besar Hantu ni terletak di border ataupun sempadan Negeri Sembilan dan juga Negeri Pahang. Dan ini adalah gunung yang tertinggi di Negeri Sembilan. Jangan cakap tak pewai. Barai tetap barai. Pacak dia lagi teruk daripada yang kita orang pernah rasa sebelum ni.
J pun kena akui benda tu. Tapi dia boleh senyum lagi tu, okey lah. Tu lah. Bapak dah tunggu, bapak dah tunggu. Korang boleh nampak kan suasana keliling berkabus macam ni. Sampai kita laju lah. Boleh lagi. Terus. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Boleh masuk Nani Ultra. Cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. Takut berhenti. Ji dia sakit bahu dah. Dia sakit bahu. Hei, tengok muka sikit. Okay, ni tengah ambil giliran untuk beratur untuk nak dapat ambil gambar ni. Biasa dia orang akan panjat dekat pokok sana tu lah. Nak ambil giliran pun macam lama lagi nak nunggu ni. Ni signboard ni ada je. Nak pakai signboard ni ada je. Ada kontrak. Berapa sampai main bang? Apa dia? Berapa sampai? Baru sampai dalam pukul apa tadi? 10.30. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara, agi kisah dan makna. Dua jiwa berganding teguh, menelusur mencari makna. Tiap langkah cerita dikongsi, tiap pandang kisah berbagi. We are WJ, lensa kembara dari gelak di kaki bukit hingga tawa di puncak gunung. Rakam hidup dan suara,
kisah dan makna.